Bismillahirrahmanirrahim, Habib. Ada pertanyaan pasal adab-adab di dalam majlis. Terkadang di dalam majlis-majlis tu ada orang yang berbual-bual, tidak mendengar apa yang ceramah itu, atau bermain handphone, atau dalam majlis perkawinan ada adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat. Ini bagaimana ya Habib, sehingga menghilangkan pahala daripada kedatangan majlis ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inilah dia ya. Kita lihat di mana-mana sekarang ini. Ya, akan terjadi majlis ini. Banyak sangat ada orang mengadakan majlis. Alhamdulillah. Majlis-majlis ibadat, umpamanya lah ya, majlis kumpulan orang membaca surah Yasin. Majlis orang berkumpul membaca burdah. Sekarang ini orang membaca burdah. Majlis-majlis ramai. Dan orang-orang membaca salawat kepada Rasulullah SAW pun ada. Majlis zikir, majlis ibadat lah umpamanya. Dalam majlis-majlis yang mulia ini, umpamanya, kita hadir. Kita mesti, macam mana kita beradab dengan orang-orang yang tertentu, orang besar-besar. Macam mana kita beradab, macam mana kita punya lemah lembut. Ya, kita ini cukup kita tunjukkan akhlak kita. Tetapi apabila kita lupa yang mana majlis zikir ini kan, malaikat ada lihat. Malaikat nak beri pahala. Kita nak dapat pahala. Ya, kita nak apa ni kata orang, beramal. Janganlah kita merosakkan amal ibadah kita. Kita nak, niat kita tu bilang nak ibadat, nak majlis, kita nak pergi rumah ataupun nak pergi satu tempat yang telah disediakan di masjid ke ataupun di tempat-tempat ibadat ataupun tempat perseorangan seseorang, kita nak pergi. Ramai sekarang, 500 orang, 1000 orang, 200 orang. Tapi kalau yang datang itu yang ada kurang adabnya, hilang adabnya, bercakap dengan telefon sedangkan orang tengah membaca zikrullah, orang tengah baca la ilaha illallah, orang baca tahlil. Makin kita kuat baca tahlil, makin dia kuat berbual, bercakap-cakap. Lagi satu juga, majlis perkahwinan. Kita tengok pengantin kan, kita lupa. Kita nak bilang wajib kita hadir apabila orang memanggil kita, menjemput kita perkahwinan. Walimatul urus. Kita wajib datang. Kalau kita tak ada sebab sakit lah. Tak ada sakit, okey lah. Kalau ada yang sakit, insya-Allah minta kelonggaran. Beritahu. Tapi apabila kita berhadapan dalam majlis perkahwinan, bukan kita tak lihat. Pengantin yang kita nak tengok ni seindah-indah dunia. Secantik-cantik dunia. Pakaiannya beribu-ribu, dihiasi. Ya, kadang-kadang kita rasa malu. Yang miskin berapa banyak tak ada pakaian, tapi kita menghabiskan pakaian untuk satu hari dilihat orang-orang. Kalau kita niat nak untuk tunjukkan kepada orang, macam mana nak dapat pahala? Walaupun kita secantik-cantik sekali, cantik pun sekalipun. Tapi kita mesti nak ingat, ya, kita ni ada Allah. Kita ada malaikat yang mencatat. Kalau tujuan kita semua nak menunjuk-nunjuk, semua hilang pahala, habis. Hilang semua pahala. Satu pahala pun tak ada, sia-sia saja. Kita kasih orang makan pun tak ada pahala terus. Jadi kita nak ingat adab-adab yang perlu kita jaga dalam majlis-majlis tahlil, majlis-majlis arwah, majlis-majlis membaca zikir, majlis membaca selawat, majlis-majlis maulidin Nabi SAW, dan majlis-majlis perkahwinan. Kita bawa cerita, kita tengok pengantin tu begini, kita bercerita, bawa balik. Yang kita bawa balik ni semua bawa balik dosa, bukan bawa balik pahala. Lebih baik kita jaga mulut kita. Sebab itu kata Rasulullah dalam hadis yang cukup banyak, amsik alaika lisanak, selalu jaga lidah. Jangan mudah kritik sana, kritik sini. Cakap yang bukan-bukan. Cuba kalau orang yang dengar tu, yang kita kritik tu, dia dengar, marah tak? Kita pun tak suka diri kita dihina. Jadi kita jaga-jagalah ya. Cuba jaga mulut, jaga lidah kita. Jangan mudah mengkritik, melihat
pergi majlis-majlis kita dapat dosa, bukan dapat pahala. Ini yang banyak kadang-kadang terjadi. Ya, Habib tidak akan sebut di mana-mana pun. Di mana-mana sekarang kita akan lihat. Tapi alhamdulillah kalau ada orang yang beriman, ya, diberitahu, tolongnya kita ada majlis pada hari ini, tolong siapa-siapa yang bawa anak, ya, kontrol sikit anak-anak mereka, jangan lari sana dan lari sini. Itu ada. Jadi alhamdulillah. Tapi kita yang tua-tua ni semua yang nak hadir ni, nak baca-baca, nak meramaikan majlis itu, kita pun nak jaga. Janganlah kita sibuk dengan handphone. Ya, handphone ini orang telefon pun kita tutuplah dulu. Habiskan acara tu. Sebab itu acara-acara ni tidak perlu panjang-panjang sampai 5 jam, 6 jam. Antara maghrib dan isyak tu cukup bagus. Maghrib dan isyak kita isi semua boleh. Baca Yasin boleh, baca ratib haddad boleh, baca ratib al-atas pun boleh, baca semua boleh. Dan kita baca selawat. Dan kita boleh baca bermacam-macam doa antara maghrib dan isyak. Cukup Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Ya, jadi ambillah peluang yang baik ini selagi kita dapat hidup di alam dunia ini, selagi Allah Ta'ala berkatkan umur kita, ya. Kita minta selalu dengan Allah Ta'ala apa? Inilah doa. Tak mesti tunggu awal tahun. Ya, tak mesti. Kita selalu minta, Ya Allah, Ya Rahman, atas nama Tuhan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Dzal Fadli wal Ihsan. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita doa atas nama-nama Tuhan. Kita minta dengan Tuhan, Ya Allah, berkatkan umur aku. Berkatkan umur anak-anak aku. Berkatkan umur adik-beradik aku. Kita berdoa gitu. Ya Allah, panjangkan umur mereka. Berikan mereka kekuatan iman. Ya. Kurniakanlah mereka. Kurniakanlah anak-anak kami. Kurniakan anak cucu kami. Kurniakan adik-beradik kami. Ya, dengan kesihatan yang berpanjangan. Supaya tidak banyak penyakit. Ya, kita berat sekarang menerima penyakit-penyakit pasal sekarang banyak ini penyakit dalam alam dunia ini. Ya, bukan senang nak cari obatnya. Jadi kita kurangkan semua ini dan kita selalu percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habib ingin nak beritahu, ya, so ambillah satu amalan yang baik. Amalan yang simple, ya. Habib selalu kasih sama orang supaya orang beramal. Jangan tidak beramal. Satu wali Allah, ya, orang-orang Hadramut, orang alimul alamah. Banyak nama-nama dan amalan-amalan mereka. Cukup banyak. Ya, antaranya lah daripada ulama Hadramut. Ini daripada Walidi Habib Rahman bin Ahmad Al-Kaf. Selalu dia membaca nama-nama ini. Ya, dia menyebut nama-nama ini. Nama orang-orang alim. Dia minta berkat orang-orang alim. Antaranya ialah Almarhum As-Sayyidul Syarif Al-Alimul Allamah Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussein bin Umar Al-Mashhur Ba'alawi. Ini orang Hadramut, mufti Hadramut dahulu. Yang kedua, Al-Arif Billah, orang yang alim, ya, daripada bangsa bin Tahir. Al-Habib Sayyidina Al-Imam Tahir bin Hussein bin Tahir radhiyallahu anhu. Dan lagi satu, orang alim, Al-Alimul Allamah, Al-Arif Billah, Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir radhiyallahu anhu. Dan lagi satu, Al-Arif Billah, Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Ali Idrus. Ini keturunan Ali Idrus, alim besar radhiyallahu anhu. Al-Arif Billah, Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Ali Idrus radhiyallahu anhu. Dan orang yang penuh dengan ilmu tu, Al-Habib Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi dan Habib Abdullah bin Idrus Ali Idrus radhiyallahu anhu. Banyak keturunan Ali Idrus yang alim-alim. Ya, banyak sekali. Inilah, ya, nama-nama orang alim. Ambillah amalan, ya, yang orang alim ini yang punya amalan dengan baca bismillah 7. Bismillah 7 ni dengan nama Allah. Ya, ini apa amalan yang diamalkan dan dibuat sendiri. Ya, yang bernama Habib Al-Arif Billah, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Abdul Bari, Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Ali Idrus radhiyallahu anhu. Apa amalannya? Kita boleh baca setiap pagi. Bismillah. Bismillah. Ayat 3. Bismillah. Bismillah. Rabbi Allah. Hasbi Allah. Tawakkaltu ala Allah. I'tasamtu billah. Fawwadtu amri ilallah. Masya Allah la quwata illa billah. 7. Semua nama Allah.
kita keluar tu baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca amalan Al-Aribillah Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Ali Idrus ini luar biasa. Amalannya banyak mujarab. Ya, semua dengan nama Allah. Cuba baca Bismillah Rabbi Allah Hasbi Allah Tawakkaltu ala Allah I'tasamtu billah Fawwadtu amri ilallah Masya Allah la quwata illa billah. Ini kita serah terus dengan Allah Ta'ala. Maknanya Allahu ma'i itu. Maknanya Allah bersama kita terus. Kita jadikan amalan itu setiap pagi. Apabila kita naik kereta ataupun kita berjalan, baca itu. Ya, kalau tak boleh baca itu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca nama-nama Allah. Ya, mudah-mudahan Allah jadi pelindung bagi kita dalam zaman yang cukup penuh, ya, dalam fitnah ini. Ya, kita minta selamat, ya, kita minta diri kita selamat, isteri kita selamat, anak kita selamat, ya, ya, dan keluarga kita pun selamat daripada segala fitnah dan segala bala dan wabak yang berakhir cukup banyak hari ini. Kita lihat sajalah, kita dengar itu hari Muhammad ini dekat Sumatera. Apa itu? Longsor, banjir yang begitu hebat. Mana ada orang berani melihat itu air, tahan itu air boleh? Yang berpusing-pusing itu air begitu kuat, boleh mengangkat nyawa orang berapa ribu yang mati itu, beratus yang mati. Di mana roh-roh mereka itu? Hilang. Tak dapat dikuburkan. Tidakkah kita renung ini berapa kuat kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala? Para malaikat itu bukan main-main itu. Itu tak boleh sembarang orang dah boleh tahan itu air. Tak boleh. Boleh kita dilarikan terus. Kita jadikan peringatan. Itu apabila datang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ya, Allah Taala cukup lihat berbanyak kejahatan, kemungkaran yang dibuat oleh sebahagian besar umat Islam. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala nampakkan satu. Kita tak tahu. Jadi kita minta ya, selamatlah mintakan tahun baru ini membawa kebaikan dan keselamatan ya kepada semua umat-umat Islam di sana sini, di Singapura, di Malaysia, di Indonesia dan di negara-negara Islam yang lain. Kita mintakan ya Allah, selamatkanlah tahun yang akan datang ini 2026 ini, mudah-mudahan membawa kebaikan dan keselamatan dan dapat rezeki yang bertambah-tambah dan dijauhkan dan diangkat segala penyakit-penyakit, dikurangkan segala penyakit-penyakit yang sangat berat hari ini. Berapa banyak orang yang sedang sakit ya, orang yang dapat kanser, orang yang dapat wabak, macam-macam wabak, orang yang mendapat penyakit-penyakit yang susah nak diobati. Kita minta Allah Ta'ala segera mengangkatlah segala penyakit-penyakit ini untuk meringankan mereka supaya mereka dapat beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.